Pimai-pimai, tang tu juga. Begitulah PAS dan para ahlinya. Siapa masih ingat ketika Saifuddin Nasution kalah saman kepada Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Muhammad Nor. Penyokong pembangkang waktu tu punyalah gembira seolah-olah Samsuri dapat jadi Perdana Menteri. Pelbagai kata-kata yang dilemparkan kepada Menteri KDN. Seolah-olah mereka lupa bahawa ahli parti PAS juga tidak terkecuali kalah saman fitnah. Bukan seorang dua tetapi cukup ramai. Antara yang paling famous sudah tentulah Razman Zakaria. Alah, Adun Semanggul tu sudahlah memfitnah PMX dengan mengatakan PMX ini bawa agenda LGBT, kemudian minta maaf secara terbuka. Itu baru satu. Belum lagi yang memfitnah Hanayoh yang kononnya mahu menyebarkan agenda kristianisasi dalam terhadap Hanayoh yang juga pemimpin di Parlimen Segambut. Dia didapati melakukan satu kesalahan yang didakwa menyebar agama Kristian kepada rakyat Malaysia. Sedangkan itukah pemikiran PAS yang hanya tahu menanam bibit kebencian dalam masyarakat Melayu terhadap orang Cina? Adakah mereka fikir sesenang itu untuk menyebarkan agama Islam secara terbuka? Negara ini ada undang-undang yang mana perbuatan menyebarkan dakwah agama lain kepada umat Islam di negara ini adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Itu belum termasuk dengan kes Siti Mastura yang kena bayar saman sehingga beratus ribu ringgit hanya kerana tak mahu meminta maaf kepada 3 ahli DAP. Tengoklah betapa besarnya ego mereka sehingga sanggup mengerah duit penyokong bawahan untuk tabung jihad. Kemudian, kali ini timbul pula adun PAS Sungai Ramal. Muhammad Syafiq Ingah membuat permohonan maaf atas dakwaan melibatkan Shahrazan Johan sebagai bukan seorang Muslim yang jujur, tidak taat beragama serta menyokong ideologi komunis hanya kerana dirinya daripada parti DAP. Tengok, sebegini sahajakah standard PAS? Fitnah kemudian minta maaf. Yang tak menahannya, dikatakannya Shahrazan Johan seorang yang tidak taat beragama. Oh, mungkin hanya dengan memfitnah baru kita boleh taat beragama? Begitu. Dulu bukan main cakap ini perhitungan melibatkan ideologi PAS dan DAP. Selagi nyawa di kandung badan, dirinya lawan sampai mati. Sekarang belum apa-apa, dah menyerah kalah minta maaf tanpa syarat. Kononnya nak lawan sampai mati. Last minta maaf. Ini memang operasi standard PAS. Tak faham apa tindakan Mursyidul Ampas dan Presiden PAS bila fitnah berleluasa dibuat oleh pimpinan dan ahli PAS. Sedih tengok. Meminta maaf itu satu perkara yang mulia, namun bagaimana dengan orang yang dah percaya dengan fitnah tersebut? Harapnya Shahrazan Johan teruskan saman kepada adun Sungai Ramal. Bukanlah kerana mahu jadi batu api, namun supaya jadi pengajaran, supaya mereka lebih berfikir apabila bercakap dan apa kesannya kepada masyarakat.